merupakan anugerah terhebat manusia. Namun, bila emosi mencantas, rasional hanya tinggal bayang. Saya adalah Widato. Saya tidak mengubah takdir. Saya hanya menawarkan pilihan. Kenapa semua benda rasa sangat berat hari ini? Maisarah, boleh kamu terangkan apa maksud minda positif dan negatif? Saya Habis, saya akan kena marah. Lepas ni, semua orang akan ingat saya bodoh. Cikgu kecewa, kawan pandai rendah. Catastrophizing, terus menjangka kesan terburuk. Hai. awak siapa? Mas semua orang. Tenang, saya Widato. Ini hanya ruang minda awak. Saya hadir untuk membantu awak. Dua pilihan. Embrace the unknown, belajar dari kemungkinan, atau catastrophizing, tenggelam dalam sangkaan tidak benar. Baiklah, jika itu pilihan awak. Tak apa. Okey, siapa boleh bantu? Minda positif ialah Taklah macam saya sangka. Apalah kawan-kawan akan fikir. mesti semua orang ingat saya tak pandai. Dua pilihan. Mind reading, baca fikiran orang lain tanpa bukti. Atau self-awareness, kenali kekuatan dan kelemahan diri. Setiap manusia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Menarik. Betul ke semua pilihan saya? Saya dipilih untuk bertanding dengan bercerita? Ya. Tapi saya pernah kalah sebelum ni. Dan saya akan kalah lagi. Saya pilih awak bukan tanpa sebab. Dipersilakan peserta seterusnya. Saya tak boleh. Saya akan gagal lagi. Semua orang tengok saya. Ini adalah pilihan-pilihan awak yang membentuk siapa awak sekarang. Kau akan gagal. Kau tak cukup bagus. Orang akan gelak tengok kau. Kawan-kawan pandang rendah. Cikgu akan kecewa. Baik duduk rumah. Cukup! Kalau saya pilih yang negatif, pilihan saya akan sama. Tapi kalau saya ubah cara melihat semua ini, Dua pilihan. Forever love, sentiasa terkurung dalam nilai yang sama, atau dimensional perspektif, ubah cara awak melihat konflik. baiklah. Saya mungkin pernah gagal, tapi itu bukan pengalaman saya. Akhirnya, awak dapat melihat. Tajuk episod hari ini ialah Jika kembali ke masa lalu, adakah awak akan ubah pilihan awak? tidak. Tanpa pilihan itu, saya bukan diri saya hari ini.